Naik balik. Tengok balik. Tengok. Ni round kedua. Walaupun masih ada lagi. Tapi tak banyak lah. Sebabnya sekarang pukul 5.50 round kedua. Hari Ahad petang Isnin. Kita bancuh tu 3 kilo lah senang. Kita bancuh 3 kilo tu senang. Okey. Kita bancuh 3 kilo. 3 kilo ni air dia berapa liter kan? 13 liter air dia. Lepas tu air limau sebotol. Kayaknya 4 senduk lah. Lepas tu 2. Dia kena ada teknik. Nampak teknik dia. 3 4. Nampak? Dia kena ada teknik dia. Teknik tu kena ada. Okey. So yang penting sekali, barang rahsia kita mesti kena ada ni. Nyalip punya sukat. Barang rahsia. Lepas tu ni sikit hari lagi muka dia ni muka dia ni akan jadi muka saya. Sikit lagi. Okey. Ni dia dalam tin ni ada ni. Yang best yang beli tom yum ni, tin ni pun boleh jual. Nanti kau kena lenyek. Okey, dulu tin saya satu benda panggil satu tong apa ni, tangki air dulu. Ingat Alik? Ingat? Dua tong. Dia kena belah daripada bawah, senang. Sebab dia kita tak payah nak ni, kita urut-urut dia. Macam tu. Okey, yang best sekali nanti letak air sikit, goncang. Tu curah balik. Gitu. Okey. Kalau dah expert tak payah. Saya buat begitu lah kalau dah expert. Okey. Berapa minit Alik? 150. Okey. Lepas tu macam biasa lah. Air untuk 3 pecah tom yum. Air. Bismillah. Api kena buka bawah. Ni korang datang ramai-ramai. Saya dah tambah kuah. Untuk round kedua. Let's go. Round kedua. Doakan saya punya kedai ni ramai orang. Ramai pengunjung-pengunjung kita. Okey. So, itulah dia. Tom yum saya. Ada barang rahsia. Assalamualaikum. Bye-bye.